Lembu yang dikacuk boleh tak korban? Boleh. Tengok dia kacuk dengan benda. Binatang korban ni ada 5. Lembu, kambing, biri-biri, unta, kerbau. Ingat kan? Binatang lain mahal pun tak boleh korban. Walaupun mahal. Contoh ayam serama 200,000 seekor, tak sah korban. Faham lagi? Burung merak 100,000 seekor, 1 juta seekor, tak sah korban. Dia bukan kira harga binatang an'am. Lembu, biri-biri, kambing, unta, kerbau. Dah kacuk tengok. Kalau kacuk sama-sama binatang korban, boleh. Nampak? Kalau kacuk dengan bukan binatang korban, tak boleh. Contoh, kacuk dengan bukan binatang korban, lentik. Lentik tak sah buat korban. Poknya lembu, moknya itik. Tu be anak lentik. Faham? Tidak boleh buat korban. Kerana pok boleh buat korban lembu. Alik mok tak boleh. Jadi tidak sah. Ada pun lembing sah buat korban. Lembing ni pok lembu, mok kambing. Faham? Pok boleh buat korban, mok boleh buat korban. Tu be anak lembing. Faham? Nampak? Muka macam itik. Tak ada masalah. Faham?